siapkan diri, naikkan taraf hidup kita memasuki 2026 dan seterusnya. Bagaimana cara Allah Ta'ala dia rise tadi, dia reinforce, dia inspire, dia strengthen, dia elevate. Dalam rangka inilah Nabi SAW Allah aturkan dalam Isra wal Mi'raj, dia dipertemukan balik dengan senior dia. Nabi jumpa balik dengan orang-orang yang pernah sejawatan dengan dia. Nabi Adam, dia bertemu pada langit pertama. Langit kedua bertemu Yahya dan juga Isa alaihissalam. Langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat jumpa dengan Nabi Idris. Langit yang kelima jumpa Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka kita tuan-tuan 2026 ni, kalau kita nak memacu, nak mengangkat, nak elevate, nak strengthen, nak inspire diri kita, nak reinforce diri kita, kita kena ada berjumpa dengan orang-orang lama.